وجميع ما جاءنا به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق وجميعا pada teknik untuk ni deh pada mana tak balik pada jami'ah tu birak pada Quran wa jami'ah tu birak pada jami'ah amal tu betul deh. Dan semua barang wajib kita beriman juga, kita jaga semua barang yang ja'ana yang bawa datang akan kita. Maf'ul muqaddir yang bawa datang akan kita bihi dengan dia dengan mah. Bawa datang fa'il oleh Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khabar pada anna iktibatah belakalah ni hakun ialah sebenar. Tu merah atas itulah kare. Annal Quran wa jami'a mana akal situ belaka. Manakala kita gatas pada jami'ah sama muafakat lafaz dia tu tak. Yang jami'ah pada awal pun gatas balik pada Quran juga tak. Maknanya supaya belaka lah tu. Bish. Dia kata dalamnya al-makna bermula makna annahu ialah bahawasanya yajibu wal hala wasya'nah yajibu 'alal mukallafi wajib di atas orang mukallaf. Ya betul dah. Mana orang yang ditutup oleh syarak tu dia panggil orang mukallaf. Orang yang ditekan oleh syarak, orang yang dipaksa oleh syarak. Sendiri kerja dah kau. Ada tak? Kerja sipir dah. Wajib fa'il pada yajib. Wajib ala ayyumina oleh bau beriman la ia mukallaf bikulli ma dengan semua barang ja'a bihi yang bawa datang dengan dia dengan kulli ma ni lah. Tak, bawa datang fa'il oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladhi qala anhu rabbuhu ada fa'il belakang tak? Alladhi mana Nabi yang qala yang telah berfirman anhu daripada Nabi. Fa'ilnya rabbuhu ta'ala. Awak kata oleh Tuhan bagi Nabi kita lah. Mana Tuhan wayak kepada Nabi. Nabi pula wayak kepada kita. Kita pula wajib cahaya. Jadi tak? Nabi wayak ke Allah. Tak beritahu kepada Nabi. Nabi beritahu kepada umat. Umat ni pula wajib cahaya. Gapo? Alladhi qala tu. Wa ma yantinif. Alladhi qala ra. Beda. Wa ma yantiku anil hawa. Ni soalan badar dah kan? Badar pada alladhi qala tadi. Wa ma yantiku anil hawa illa wahyu yuhara. Sini begini. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuhara. Wa ma yantiku dan tiada bertuturlah ya Nabi Muhammad anil hawa daripada hawa nafsu dia. Mana Nabi kita kecek ni bukan kecek dengan hawa nafsu deh. In huwa. In huwa. In sini ni dia panggil inafiko, dia pakai in zaidah sini tengok. Tak. In huwa. Tak. Tiada bertuturlah ya Nabi daripada hawa nafsu. In huwa. Cik kita tengok lika tu sikit weh. Tak ada ayat Quran tak ingat weh. Kita tengok sikit. Ada tulis halo kalau ayat Quran tu. Aku silap tak. Tengok molek dah. Tidak lain. Hanya wahyu yang diwahyukan kepada. Ya dah pakai inafiyah tu. Tengok sikit. Tak, sebab kata wasa dia pakai inafi tu. Betul tak?
Ayat Quran ni ya lain. Tak, tak. In huwa illa wahyu yuha. Tak. Segala yang diperkatakannya itu sama ada Al-Quran atau hadis tidak. Lah, yalah. Hanya wahyu yang diwahyukan kepadanya. Mana pakai in situ ina? Nabi. Wahyu tak ada. Quran ni payah. Sebab nak tak boleh tak jemuh jika. Tak semakin ayat tak. Tidak ada lah ia perkara yang Nabi kita tutur tu lah. Ataupun kita tak di ma ja'a bihi ataupun ma yantiku mari hak Nabi tutur bukan ma Nabi ada pedak. Tiada ada lah ia ma yantiku mari hak Nabi kita tutur tu lah. Illa wahyu yuha, malaikat wahyu yuha yang diberitahu akan dia akan wahyu tadi kepada Nabi. Apa kata? Wahyu yuha yang diberitahu akan dia akan wahyu, yakni kepada Nabi. Gitu tak. Ini ayat ni kita yakin tetap datang daripada Allah. Dan Allah pun sebut tetap dengan cara jelas kata Nabi tak betul-betul malaikat dengan wahyu. Cuma ada lagi di dalam beberapa hadis pula hak Nabi pergi kecek, lepas tu Tuhan larang. Apa kita nak tahu pula tak? Nabi pergi goyak dulu, lepas tu nak Tuhan lah. Padahal tiap-tiap perkataan Nabi ni daripada wahyu. Apa enggak tak? Situ ada bahasa pula tak? Supaya dengan amaya tasa kau okey. Berpaling muka tak masa. Jadi adalah beberapa tu pula tu ayat-ayat ada sakut dengan hadis tu. Itu kita baca selain pula situ dah. Cuma kita nak sin dulu boleh tak? Kita nak kata tiap-tiap barang hak bawa datang oleh Nabi ni ialah wahyu daripada Allah Taala. Wa dalilu wujubil imani, dan bermula dalil bagi wajib beriman bi kulli ma dengan semua barang ja'a yang bawa datang dengan dia dengan ma oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilu mubtada khabar qauluhu ta'ala, ialah firman Allah. Tak moleklah ibarat dia tu tak. Mana pada kau tu? Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh. Dan bermula apa barang lah enggak yang telah bawa datang akan kamu oleh Rasul. Bermula budak baik, apa barang yang telah bawa datang akan kamu oleh Rasul, fakhuzuh, jawab bagi ma, apa barang. Fakhuzuh mengandungi makna syarti. Maka hendak ambillah kamu akannya akan ma'atakumur rasul. Nak orang nak baca Quran, nak baca tafsir ni betul-betul kena ada kaedah sungguh. Kalau tak ada kaedah sungguh nak jawab man. Memang payah tak? Payah. Kalau baca terjemahan tu ya reti kaedah terjemahan lah. Tapi ya tak reti dah. Tetap apa jawab gini, mari kok mana tak? Kalimah ke mana tak? Atau kena ngaji kaedah. Lagi ni wa qaulu ta'ala mi, dan seperti firman Allah Ta'ala, qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Qul, kata olehmu ya Muhammad, fi'ama daripada qala yaqulu takul. Ati'ullaha war rasula. Ta'atlah kamu, fi'ama juga utara. Ta'atlah kamu Allah akan Allah war rasulah dan akan rasul. Faham tak sini? Ayat ni kita faham dengan cara walaupun pendek tapi kita baca sama. Qul ati'ullah war rasul. Makna Tuhan tak guna dengan au. Tuhan guna dengan waw. Faham lagi? Tuhan guna dengan waw. Maka kita ngajar dah waw tu 5 telaki jam'i. Maknanya kena hipung di antara ta'at kepada Allah Rasul. Kalau taat kepada Allah Ta'ala saja, budak ada. Kita tak taat kepada Rasul, tak masuk. Kalau taat kepada Rasul saja, tak taat kepada Allah, tak masuk. Sebab orang Yahudi Nasrani, dia taat kepada Allah. Tapi dia tak percaya kepada Nabi Muhammad. Maka di situ tak masuk. Ni tak? Sebab dia kena kapit dua. Kerana Allah Ta'ala guna dengan wow. Lain kalau Allah Ta'ala kata, Qul ati'ullaha awir Rasul. Mana pilih salah satu. Dah. Ni pati molek deh. Kita pun tak ada nak tengok sehari dua ni. Siapa ngah
Masa nak demai tak demai pun tak. Masa demai tak demai, siapa ada budak kau tak ada nak tengok kita. Fa in tawallau, maka jikalau berpalinglah kamu. In syarti tawallau fi'il madi. Jikalau berpaling kamu, jawab bagi in syarti farabitah dia. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, jumlah khabar inna, la yuhibbul kafirina, tiada kasih, tiada suka ya Allah al-kafirina, akan orang kafir. Tak? Tak. Makna masuk dalam bab Tuhan tak suka, tapi Tuhan kandak. Tak? Dan Tuhan tak reda. Tak? Ingat lagi tak? Akan lupa dah dia tak? Tak? Lupa tak? Muka lama tak ngaji tak? Makna Tuhan kandak, tapi Tuhan tak reda dalam kubur. Ya tak? Kandak tak? Dan Tuhan tak suruh? Tak suruh. Tuhan tak suruh kubur. Dan Tuhan pula kita kena kehendak dia jadi tu kupur. Tapi Tuhan tak reda dengan kupur dia tak. Lupa orang ni tak. Tak? Tuhan kehendak seorang tu jadi kupur. Tak? Tapi Tuhan tak reda dalam keadaan seorang tu pula di dalam kupur. Dia. Lupa dah kau tak. Wa qauluhu ta'ala, terbalik pada qaul ta'ala. Wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamuna. Sini la'alla pakai Ibn Abbas pula. Allah. Dia baca juga tafsir pak kita kat hari ngarok. Wa ati'ullaha, dan ta'ala kamu akan Allah, war rasula dan rasul, la'allakum turhamuna. La'alla Ibn Abbas mutafsir pula, mestilah di atas kamu turhamu, dirahmati oleh Allah, dikasih sayang oleh Allah. Apa? Sebab kalau muduk di atas jalan taat Allah dan Rasul. Ni dapat dah ni. Ni dapat tak? Ni banyak pula dah. Tak? Paling-paling tak ada jalan lain tak bodoh tak kita tak. Ni tak ada tak. Takut jalan lain pun tak habis juga tak. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, atas balik qauluhu lagi. Ustaz, banyak pun ni. Jumpa dengan Jawa ni kata babo dia kata, aku tengok fonokmu ni besar luah, banyak orang kata, tapi aku takut kata. Aku mana? Aku takutnya keluar dari fonokmu ni tak jadi kata. Tu masa kata. Mana orang gambar tapi tu tak pakai. Takut kau tu kata tak. Memang aku kata tak. Orang tak ada tapi tu pakai tu jenuh kata. Sebab yang kadang-kadang tempat besar kan banyak keluarga tak apa jadi jarang biasa tak. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. La yu'minu ahadukum, tiada beriman oleh seorang kamu, hatta yakuna hawahu, sehingga adalah hawa nafsunya nyaman. Tu hawahu jadi isim bagi yakuna. Rafuk dengan damah muqaddar dah. Khabar bagi yakun tabaan, ialah mengikut. Boleh baca tabaan pun tak apa. Ialah mengikut lima bagi barang jitu yang datang ulaku. Makna perkara hak Nabi bawa datang. Bihi dengan dia dengan mah. Apa tak? Makna seorang tu tak akan beriman lagi sehingga seorang tu dia akan boleh ikut dengan apa hak Nabi bawa datang. Tu orang panggil beriman. Mana kalau hak Nabi goyak mari dia boleh ikut tak? Itulah orang panggil orang beriman. Dia ni tak. Kita bila nak siapa tengok bawah tu. Qala al-Imam Nawawi fil Arba'in. Kita suruh cari dah itu tak? Kan? Ada tak? Qala Imam Nawawi fil Arba'in, hadisun sahihun. Mana ada hadis ni sahih kau nak cari dah tak? Yang muhak tu lah dah, wasal bawah tu tak ada tak? Ada payah dah. Insya-Allah ada tu. Ni ayat dah ni. Abang kita sungguh cari, kita tengok dah sini ni. Kita tengok qala Nawawi, ada Arba'in Nawawi. Kita duk tengok Nawawi ni azkar. Tengok Nawawi Riyadhus Salihin. Tak, kita tak berasa kata hak Nawawi ni ada Arba'in dia. Bila tengok ada Arba'in Nawawi, kena cari sah. Hadis sahih. Dia kata
rawainahu. Ataupun dia tulis itu ruwaina di riwayat ikutlah pun tak kita baca rawaina pun tak apa. Rawaina meriwayat oleh kami akan hadzal hadis ni fi kitabil hujjati di dalam kitab hujjah bi isnadin sahihin dengan isnad yang sahih. Mana hadis ni hadis sahih. Boleh kita faham. Habis qala Syekhul Ahmadul Mazuqi rahimahullah taala. Aduh, perkataan ya soy. Ni pun kena ngaji juga. Syekh Ahmad Mazuqi ni di antara orang waliullah. Syekh Ahmad Mazuqi ni dak yang di buat syarat. Syekh Daud ada buat agak apa dah? Aqidatul Awah Jawi dah dah. Puasa pun ada tak Syekh Daud so. Syarah buat teteh ada. Yang disyarah oleh Baba Kutaibah pula. Baba Rasyidi Kutaibah syarah dak atas. Mata Syekh Ahmad Mazuqi hak Syekh Daud buat Jawi. Tak silap. Baba Kutaibah buat syarah pula. Kita tak ingat nama kitab apa tapi Syekh ada buat. Syekh Mazuqi mata syarah. Lepas tu syarah Syekh Mazuqi jadi ke dia buat? Nama Aqidatul Awam dah. Syarah dia pula tu. Okey tak buat? Aqidatul Awam. Tak ingat. Mudarat dia ni syair ni hak di bawah ni lah. Wa kullu ma ata bihi rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu. Syekh Ahmad Mazuqi ni dia boleh syair ni masa yang mimpi. Yang mimpi mari ni tak. Yang mimpi mari dia mimpi temu Rasulullah ajar syair ni ke dia. Hebat dia. Kalau awal-awal kita Aqidatul Awam ya ke ayat kecil ya. Kita Aqidatul Awam supaya kita baca hari Khamis. Kita hari Khamis kita baca Tijan tu tak. Ya kita F1. Harap dia. Tapi dia ayatlah asbab daripada dia boleh buat syair ni ialah dia tidur dia mimpi. Bila mimpi Rasulullah mari ajar dia suruh hafal ni. Dia pun turut Rasulullah. Rasulullah royak, dia turut. Rasulullah royak turut. Habis waktu dia bangun, dia ingat sesah. Start pada awal apa habis. Dia pun tulis. Syekh Ahmad Mazuqi. Masya-Allah. Orang mana yang kita ingat? Mekah. Maki Mekah. Sebab gini, sebab biasanya kita duk tengok kitab Syekh Daud ni banyak ke yang ambil ada kitab orang Mekah. Tak. Sebab apa? Sebab Syekh Daud dalam pengajian ni hak paling lama dia duk ngaji Mekah. Paling lama sekali. Kita tengok jarah Syekh Daud. Kita pun heran lah. Tengok jarah tu tak. Jarah Syekh Daud ni. Masa dia kecil tu bukan anak yatim tak. Dia ngaji pondok dalam tani tu. Maknanya pondok ni ada. Mak Syekh Daud kecil-kecil ni ada. Ada pondok tu. Oish. Mana kita kata ni cuma kita tak sampai masa tu tak. Ada pondok. Dengan sejarah orang duk cerita. Lepas tu Syekh Daud ngaji situ. Dalam 2 tahun yang ngaji dalam petani. Dia pergi ngaji pula di Indonesia. Dia pergi ngaji Indonesia dalam 3 tahun. Betul tak? Lepas dalam 3 tahun tu pula 5 tahun. Dia pergi naik Mekah. Naik Mekah tu dia duduk lebih kurang 30 tahun. 35 tahun. Tak ada. Lepas tu pula lah dia pergi ngaji Mesir dengan Madinah. Dia molek alih 40 tahun. Mesir Madinah. Dengan Mesir Madinah payah kelak. Ada kubur dia, Taif tak? Taif. Kubur Masjid Ibn Abbas dah. Tapi Masjid Ibn Abbas syuhada, 12 syuhada. Tapi uzak tak. Masa tu kira tak ada lagi. Kepada boya sebelah. Orang mati syahid di sebelah ni. Masjid ni mati syahid 12. Di sebelah ni. Mati syahid. Taif. Kau lubuk-lubuk dia. Lubuk kata ni. Tak. Jadi hebat dia uzak tak. Syekh Daud Al-Fatani buat syarah tu tapi tak ingat asal ada lah. Syarah tak ingat. Masa kada dengan habis hari tak ingat. Tak ingat ada kitab, bukan kitab banyak dah tak buku. Yawi. Ya Kifayatul Awam hak Yawi ni. Ada sahak yang dibuat oleh Syekh Mazuqi ni. Kita baca hak rakyat dak. Insya-Allah dak. Muzakarah dak bukan baca muzakarah tak ada dak.
Dia kata kan wa kullu ma ata bihi rasulu fahaqquhu taslimu wal qabulu. Ni ingat pula ni tak. Wa kullu ma dan bermula tiap-tiap barang ata bihi yang telah bawa datang dengan ma ar-rasul uri rasul fahaqquhu. Fahaqqu mubtada taslimu khabar jumlah khabar pada kullu. Ar-rasulu fa'il pada atah. Jumlah atabir rasulu jadi silah dan aib bagi mah. Tak? Apa tak? Fahakuhu, maka bermula sebenarnya, sebenar kuluma tadi, at-taslimu kita kena serah, wal qabulu dan kita kena terima. Serah apa tak? Makna walaupun kita tak nampak di segi akal kita tahu mana, mana kena serah. Dan kita kena terima. Bawa. Sebab perkara tu yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapa nak mati kifaat awal? Habis. Berapa bait semua? Apa nak akidatul awal? Syekh Ahmad Mazuki. 20 lebih dah. Kita tak mengapa kita ni. Sebab apa? Sebab kita ni kita tak mengaji. Tak ngaji. Syekh Ahmad Mazuki ni kita tak ngaji kita ni. Kita mengaji Jawharatul Tauhid. Kita ngaji kat tu. Tak ngaji lah kita ni. Cuma kita duduk belak-belak tengok ada karangnya kata tak ngaji kita ni so. Tinggal balik sana dah. Tapi kita ngaji hak mata Jauharatul Tauhid tu, lepas tu ngaji syarah je sikit. Tak anjak ngapa? Kalau tak anjak lagi. Rak. Mana? Solah. Cik re. Ya kalau kita ngapa kita faham. Ya kalau ngapa tak faham pun macam tak boleh ambil mahalus syahid dia. Tengok tak? Ngapa saja kalau kita ngapa insya-Allah. Sedap kita biar mata dia sedap. Tak. Betul tak? Qismul fiqhi babut taharati faslun fil furudil wudu. Habis dah kita. Nampak tu yang nampak tajuk besar ni tak? Kena? Tengok lah dah ni tak? Hak ni seladah tak? Tengok lah dah. Tak. Jadi pandai dulu. Ini tak. Tajuk besar. Macam saja. Masa tu hati, masa tak sedap Masa duk satunya, masa duk sesemu. Dua pula, masa nak demai, tak nak demai. Masa tak boleh baca apa. Tak khusyuk. Aku tak silap sebab kuda tu dia patah pinggir tak silap. Kita tengok itu juga. Saya ingat. Ada seekor. Ada dia makan. Kuda takut ambil mari pun tak makan. Mana? Kira. Okey dah. Ada lagi semua.